Geng, aku nak cuba racun ni geng. Racun pakai tabur ni geng. Racun ni memang orang kata memang berkesan. Dia mematikan pokok tu sampai ke akar. Jadi kita cuba geng. Kita pakai racun ni sekali. Jom. Ni semua aku nak tabur racun. Aku nak tabur semua racun tabur ni geng. Kita tengok hasil dia sama-sama nanti. Hari ni kita tabur dulu, kita tengok hasil dia nanti. Oh, memang semut geng. Kita try tabur. Ni geng. Baju tabur. Memang mudah je geng. Macam ni kita buka. Dia berbentuk bulat macam tu geng. Okey, jom kita tabur. Kita tabur saja. Kat pokok tu pun kita tabur geng. Kita tengok mana hasil dia. Kita tabur je kat pokok ni. Macam kat pokok macam ni geng. Jangan tabur lah. Sebab nanti bila hujan, baja ni akan cair dengan air tu. Jadi takut dia mengalir kena pokok. Ni geng, pokok buluh ni geng. Kita tabur sekali. Habis satu geng. 500 gram ni geng. Kita ambil lagi satu. Kita ambil lagi satu. Okey geng. Baja ni geng, kalau nak beli baju ni geng, kena beli banyak-banyak terus geng. Kena beli banyak-banyak terus baru jimat geng. Okey, beg yang kedua. Baja ni tak mahal pun kan, murah je baja ni. Murah je baja ni. Okey, tabur pula. Kalau ada kat pokok ni, elokkan tabur. Kita dulu je. Kita tabur kat semut-semut je. Okey tu geng. Kop besar tu geng. Kop besar ni kita beli sekali. Baik tau.